Itu belum tanya tentang hukum-hukum solat. Hukum-hukum solat pun kadang-kadang tuan-tuan kita tak lepas kan? Imam terlupa solat, terlupa solat, dalam solat dia terlupa, dia solat 5 rakaat Zuhur, solat 5 rakaat, yang belakang takut nak tegur. Orang tegur Pak Imam kan boleh kan, merajuk Pak Imam, bukan macam ni lah, imam lain kan. Semua pakai ikut imam. Semua pakai ikut imam. Lepas salat bagi salam, imam rasa macam 5. Ya, 5 nampak tu seorang lagi datang, 5 mam, 5 so macam mana nak buat? Imam tanya. Kita dah solat 5 ni, macam mana nak buat? Tak tahu, saya tak tahu, saya tak dapat allowance, imam dapat allowance. Imam kata okey tak apalah, kita buat lain. Dia suruh buat lain. Solat lagi sekali ada. Sepatut kena buat apa tuan-tuan? Sujud lah. Sujud sahur 2 kali dah lupa. Dalam hadis disebut demikian. Kita dah solat 5 rakaat dan memang lupa. Dan orang belakang pun kerana tak tahu hukum dia ikut. Kalau tahu hukum ikut juga batal solat. Tapi kalau tak tahu, kerana sahabat pun semayang belakang Nabi 5 rakaat, dia tak tahu, dia ingat Nabi memang solat 5 kerana hukum berubah. Sebab zaman tu syariat masih belum berhenti, hukum boleh bertukar-tukar. Jadi sahabat ikut, bila solat 5, Nabi kata ya ke 5? Ya 5. Nabi sujud 2 kali, sujud sahwi, orang Melayu panggil kan, sujud sahwi, sujud 2 kali, salat sah. Tapi kalau kita tahu memang imam bangun kali kelima, kita jangan ikutlah, kita duduk aja. Subhanallah, imam tak turun juga. Subhanallah kan, kita sebut subhanallah, imam tak turun, kita duduk. Maka kita diberi 2 pilihan, sama ada kita nak bagi salam dulu ataupun nak tunggu imam pula. Nak tunggu imam bagi salam sama-sama, tapi kita tunggu. Kalau kita tahu hukum, kita tunggu, jangan berdiri, kena sebut subhanallah. Tapi kalau imam tak mau turun, kita biar. Tapi afdal kita tunggu dia, kerana mungkin dia baru teringat, dia tak terlupa baca Fatihah kot untuk rakaat ketiga kan. Mungkin dia tambah satu lagi rakaat nak gantikan rakaat yang telah terbatal. Mungkin kita tak tahu sebab solat zuhur, beri salam sama dengan dia. Tapi hukum ni pun kadang-kadang masyarakat kita tak reti.